Hai semua, kembali kita dalam rancangan Biologi Sempoi. Hai semua, selamat datang ke episod podcast kali ini. Saya tujukan episod podcast kali ini kepada pelajar sekolah menengah. Dan saya harap awak semua dengar ya podcast kali ini betul-betul. Pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 terutamanya yang akan mengambil SPM pada tahun ni. Tajuk yang kita akan kupaskan pada hari ini adalah homeostasis. Saya pasti ada pelajar dekat belakang sana yang cakap, "Alamak, saya tak tahulah definisi homeostasis. Alamak, susahlah tajuk ni cikgu. Cikgu, boleh tak kita tak payah pun bincang tajuk ni? Tajuk ni macam tak masuk je exam." I am absolutely mentally, spiritually, physically tired. It's just exhausting. Awak yakin tajuk ni tak masuk exam? Awak yakin? Saya yakin tajuk ni mesti masuk exam nanti. Cuma kita tak dapat nak yakin lah betul ke tak akan masuk. Tapi at least awak semua tahu apa itu homeostasis. Sebab belajar ni bukannya untuk kita belajar untuk exam je semata-mata. Betul tak? She's got a point. She's an icon. She's a legend. And she is the moment. Okey? Jadi, objektif kita pada hari ini adalah saya harap awak semua akan faham apa maksud sebenar homeostasis dan awak semua akan kenal beberapa contoh mekanisme homeostasis dan juga korang boleh kaitkan konsep homeostasis dengan kehidupan seharian kita. Okey? Kita akan mulakan. Apa itu homeostasis? Secara ringkas, homeostasis adalah proses kita di mana kita mengekalkan persekitaran dalaman badan supaya stabil. Tak kiralah persekitaran luar tu berubah-ubah ataupun tidak. Faham? Okey? Jadi, macam mana? Contohnya kan, macam mana kita kekalkan suhu 37 darjah Celsius yang normal tu walaupun cuaca tengah panas dan sejuk. Itulah sebenarnya fungsi homeostasis dalam badan kita. Contoh lain, bila gula dalam darah meningkat. Orang pula suka minum mishwe, suka minum Zeus, macam mana kan? Takkanlah badan kita tak buat something bila kita minum air manis sangat-sangat ni kan? Mestilah dia buat sesuatu. Badan kita akan hasilkan hormon iaitu insulin untuk turunkan semula kadar gula tu dalam badan kita. Okey? Bila kita berlari, contohlah kan, bila kita berlari, suhu badan kita akan naik tau. Tipulah suhu badan kita menurun kan. Mana ada suhu badan menurun kalau kita berlari. Okay. Bila kita berlari, mesti kita rasa panas. Badan kita ni akan melakukan proses respirasi untuk menghasilkan tenaga yang banyak. Sebab kita nak berlari kan. Jadi bila badan kita meningkat suhu, takkanlah badan kita nak biarkan. Bahaya kalau suhu meningkat ni. Macam-macam boleh jadi dekat badan kita. Badan kita akan counter dengan cara dia akan biar kita berpeluh. Okey, peluh tu sebenarnya salah satu bentuk proses homeostasis untuk memastikan badan kita sejuk semula. Okey? Bila badan kita dehidrasi. Dehidrasi ni apa? Kita tak cukup minum air. Badan kita rasa dahaga, kita tak cukup air. Musim-musim panas macam ni selalunya banyaklah orang dehidrasi ni. Hormon yang berperanan untuk dalam mengekalkan kadar air dalam badan adalah hormon antidiuresis ataupun ADH. Akan dilepaskan untuk pastikan buah pinggang kita ni kurang menghasilkan air kencing. Bila kurang air kencing, kita pun jarang air kencing lah kan. Sebab kuranglah air keluar dari badan kita. Semua ni, kalau korang perasan, adakah korang arahkan, "Hey, buah pinggang, tolong kurangkan sikit air keluar"? Macam tu ada korang arah-arahkan? Tak ada. Semua ni berlaku secara automatik. Hebat kan badan kita? Badan kita tahu semua benda ni secara automatik. Diorang boleh kesan sendiri. Hebat kan ciptaan Tuhan? Oh Allah the Almighty, Allahu Allah. Sekarang ni, saya nak awak semua fikir sekejap. Apa yang akan berlaku kalau badan kita gagal kawal suhu badan kita? Pernah tak anda semua menghadapi satu proses di mana kita panggil hypoglycemia ataupun kita panggil dia sebagai gula dalam badan rendah? Pernah tak? Fikirkan juga gaya hidup anda sekarang ni. Korang ni cukup minum air tak? Korang ni tidur cukup tak? Makan seimbang tak?
Saya makan seimbang. Tengok badan lah, sihat kot. Semua ni akan bantu atau ganggu sistem homeostasis badan kita. Okey? Apa yang saya suruh korang fikirkan tadi tu, benda tu semua relate tau dengan homeostasis. Okey? Cubalah korang renung-renungkan dan fikir-fikirkan. Tadi saya dah mention pasal Miss Xue dengan Zeus kan? Harap korang terasalah. Jadi, saya harap apa yang korang dapat pada hari ini, korang tahu maksud homeostasis, korang tahu mekanisme dia, korang dapat tahu sikit situasi harian kita dengan homeostasis. Kalau korang rasa sama-sama lagi, boleh dengar balik tau episod ni dan semak balik apa yang saya cakap tadi. Saya punya podcast ni mungkin telah tak detail, taklah bunyi terlalu buku teks sebab saya nak korang faham je dulu apa itu homeostasis. So, korang akan study balik lah kan nanti. Korang jangan lupa study tau. Tengok balik buku. Selepas korang dah fahamkan ni. Okay, jangan lupa semak tau lepas tengok podcast ni. Okay, itu saja pada episod kali ni. Jangan lupa jaga badan. Bukan untuk nampak sihat je, tapi untuk pastikan homeostasis kita berfungsi dengan sempurna. Terima kasih kerana mendengar. Jumpa lagi dalam episod seterusnya.